Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sudah 38 dan ketahui dulu sudah dan ketahui sudah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين أمين. Maka kata sebuah syekh dan tuan pengarang, dan ketahui olehmu, kita kepada kita orang yang menuntut kita atau kita tak sedikit. Dan ketahui olehmu wahai orang yang menututi keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahui bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik. Menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik. Kalau kita menahankan sifat marah yang ada di dalam hati kita ni, itulah kata Musa ni, itulah kelakuan yang sangat baik. Sifat yang paling baik. Itu dia. Kalau ada timbul sifat marah dalam hati kita, kita menahankan dia. Dan kalau siapa-siapa boleh menahankan sifat marah yang ada di dalam hati dia, maka itulah kata Musa ni kelakuan yang sangat baik. Dan lagi pula telah memuji akan dia, akan orang yang menahankan marah tadi. Dan Allah Ta'ala memujikan, tengok fa'il belakang, telah memuji akan dia, akan yang menahankan sifat marah tadi, memuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala puji orang yang boleh menahankan sifat marah yang ada di dalam hati dia.
Nah, nak boleh menahankan sifat marah yang ada dalam diri kita, kita kena kuatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kuatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita boleh menahankan sifat marah yang ada di dalam hati kita. Dan lagi pula kita kena tahu sifat marah, kita kena tahu arti marah, dan kita kena tahu apabila datangnya marah berada di dalam hati kita. Kalau kita tak tahu semua tu, maka macam mana kita nak mengelak daripada sifat marah? Kita belajar dah minggu lepas. Kita belajar dah. Yang lepas tu kan, nak jaga sifat marah. Kalau nak marah kena buat sekian. Daripada kita berdiri, berbaring, daripada berbaring, tak kuat lagi untuk kita nak menahankan marah, kita ambil wuduk. Itu dia. Hati yang lepas. Kalau dah siapa yang membolehkan sifat marah yang ada di dalam hati kita, Allah Ta'ala memujikan dia. Memuji akan dia akan seorang yang menahankan sifat marah tadi oleh Allah Ta'ala. Memuji tadi tu di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala memuji dalam Quran. Allahu Akbar. Orang yang boleh Allah Ta'ala memuji, orang yang boleh Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, semua orang baik-baik. Allah Ta'ala nak memuji seorang dalam Al-Quran, orang yang masuk dalam kalangan orang yang baik. Kita juga nak masuk dalam kalangan orang yang baik. Walau kita hamba yang hina, walau kita dosa yang banyak, tapi kita angan dan kita niat dan kita azamkan dan kita istiqamah di atas perkara yang baik. Di atas perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Ta'ala memujikan seorang yang boleh menahankan sifat marah di dalam hati. Allah Ta'ala memujikan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhimina al-ghaidha. Allah Ta'ala memujikan. Allah Ta'ala kata wal kadhimina al-ghaidha. Kalau sambung dengan ayat ni dia kata wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau sambung. Tapi yo istilah sini. Allah Ta'ala firman wal kadhimina al-ghaidha. Apa maksud? Artinya dan yang menahan mereka itu, dengan makna kata dan barang siapa yang menahankan mereka itu, menahan akan marah. Barang siapa bolehkan menahan mereka itu akan marah. Dan Allah Ta'ala sambung pula daripada ayat ini. Allah Ta'ala kata wal 'afina 'anil nas. Orang yang baik ialah orang yang bolehkan menahankan sifat marah yang ada dalam diri dia. Dan lagi pula orang yang baik pula, Allah Ta'ala kata wal 'afina 'anil nas. Dia selalu mengampunkan segala kesalahan manusia. Orang buat salah dengan dia, dia sentiasa ampun. Orang buat apa kat dia pun dia ampun, dia maaf. Ni orang yang sifat baik. Itu dia. Salah satu daripadanya, dia boleh menahankan sifat marah yang ada di dalam hati dia. Dan yang kedua, dia boleh wal 'afina 'anil nas. Dia boleh memaafkan segala kesalahan dan segala kesalahan orang yang terhadap dia. Dia boleh maaf. Itu dia. Dua perkara ni lah yang paling payah. Yang kita nak boleh laku dalam hidup kita ni, Allah payah. Tapi kita kena usaha. Sebab Allah Ta'ala memuji ni dalam Al-Quran. Orang yang boleh menahankan marah,
dan orang yang bolehkan memaafkan sesama manusia. Itu dia. Baik. Itulah satu dalil daripada Al-Quran dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man kazuma ghaizan walau syaa an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati amnan wa imanan." Apa Nabi sabda? Nabi kata artinya, dengan maknanya, barang siapa menahan ia barang siapa akan marah, dan menghendaki ia seorang meluluskan marah. Meluluh ni dengan makna kata nak buangkan sifat marah tadi. Nascaya kuasa ia seorang atas meluluskan marah. Dan lagi pula kata dianya, nascaya memenuhkan oleh Allah Ta'ala akan hati seorang tadi. Hati seorang nak menjauhkan sifat marah dalam diri dia. Allah Ta'ala memenuhkan dalam hati dia pada hari kiamat daripada sentosa. Sentosa dengan makna kata selamat, aman, lepas daripada bahaya. Siapa yang boleh mengelakkan sifat marah yang ada dalam diri dia, marah menyalahi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah di atas menyalahi perkara yang syarak suruh, maka Allah Ta'ala bagi pada dia di hari kiamat, Allah Ta'ala bagi sentosa. Sentosa dengan makna selamat, aman daripada bahaya. Orang yang buangkan sifat marah dalam hidup ni, Allah Ta'ala lepas dia, nak selamat dia daripada hari kiamat. Hari kiamat ni orang kelam kapuk habis. Hari kiamat ni tak ada dah. Hari yang paling dahsyat, hari yang paling takut, hari yang paling semua manusia dalam keadaan gerung, takut. Tapi bagi orang yang melepaskan dan menahankan sifat marah ni, orang yang menahankan sifat marah, Allah Ta'ala bagi selamat, aman daripada bahaya di akhirat nanti. Akhirat nanti bukan hari biasa. Kata setengah riwayat, kita berada di hari akhirat nanti dengan telanjang bogang, telanjang, tak ada baju, tak ada pakaian. Itu dia. Kata setengah ulama, siapa-siapa nak bagi pakaian dia ada di hari kiamat, satu amalan dia banyakkan sedekah. Sedekah mana? Sedekah pakaian kepada fakir-fakir miskin. Pakaian-pakaian tak pakai yang ada dalam rumah, yang ada dalam almari tu, hak tak pakai, dia ambil. Hak tak boleh pakai atau tak teluh dah nak pakai, dia ambil kumpul-kumpul bagi ke orang tak ada pakaian. Maka orang beramal sedemikian itu, Allah Ta'ala bagi di akhirat dia dan ada pakaian. Sebab itulah di akhirat nanti tak ada pakaian, duduk dalam ramai-ramai telanjang. Apa telanjang? Tak ada pakaian. Dan lagi pula tak selamat. Siapa-siapa tak sempurnakan amalan yang baik dia di atas muka bumi, di akhirat nanti dia tak selamat. Salah satu daripada orang yang selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selamat dan aman daripada bahaya di hari akhirat nanti, ialah orang yang boleh menahankan sifat marah yang ada dalam dirinya. Sebab itulah kita pakat-pakat usaha bagi sifat marah ni hilang dalam diri dia, dalam diri kita. Itu dia. Baik, sudah. Dan kata musannif lagi, dan daripada iman. Allah Ta'ala nak selamatkan iman dia. Apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala nak selamatkan iman dia. Itu dia. Inilah
kata selamat, Allah Ta'ala nak bagi selamat dan sejahtera daripada iman dia. Inilah orang panggil hasil daripada menahan akan marah. Hasil bagi kita boleh menahankan sifat marah yang ada dalam diri kita. Allah sifat payah sebut ni boleh. Dan kita cakap nak menahan ke sifat marah ni boleh di bibir mulut kita. Tapi nak bagi menjerakkan dalam hati kita. Apabila kita nak marah, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni payah. Kita apabila kita ada sifat marah, nak marah, kita sidar kepada azab Allah yang paling pedih daripada sifat kita marah, sifat marah kita ni. Kalau kita sidar kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala sangat pedih, sangat dahsyat daripada sifat kita nak marah ni lagi, pasti kita redakan sifat marah kita. Kalau kita nak marah, kita kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala kata, orang yang penuh ke sifat marah, orang yang penuh ke sifat amarah dia, ingat, inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala sediakan azab yang paling pedih di akhirat nanti. Itu dia. Kena ingat situ, barulah sifat kita dulu. Itu dia. Habis kat tu. Sebab itulah sifat amarah ni tak ada. Sifat amarah ni sifat bagi orang yang ada sifat yang jahat dalam hati. Orang yang ada sifat marah ni sifat yang kotor, sifat yang cemah yang ada dalam hati. Kita nak buang sifat ni, mengelakkan sifat ni. Kalau kita boleh mengelak sifat ni, selamatlah kita dunia dan akhirat. Itu dia. Dan kata setengah, ada satu riwayat dia katakan, dan pada satu riwayat daripada redha, war redha, daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang boleh menahankan sifat marah. Orang yang boleh menahankan sifat marah dia, Allah Ta'ala redha. Apabila Allah Ta'ala redha, ketika dia mati tak ada dah lain. Tak ada dah wajah lain yang apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan wajah yang dia redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah redha dia redha Allah. Apabila dia redha Allah, Allah redha dia, cukup dah, tak ada dah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang redha Allah Ta'ala ni dapat hati yang tenang. Allah Ta'ala akan menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tenang. Allah Ta'ala menyeru. Orang dapat redha, hati dia tenang, tak ada dah hak lain. Kita nak begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanam, Allah Ta'ala bagi pintu hidayah kepada kita. Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita keadaan kita kembali kepada Allah Ta'ala, keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Waktu kita nak hidup ni tak ada dah hak lain. Itu dia, habis kat tu. Wallahu a'lam. Habis bab sifat marah habis lah. Kita masuk bab baru pula mana ni, insya-Allah. Maka kata musannif, bab yang keempat, bahawa menyatakan dengki, menyatakan sifat dengki. Itu dia. Bermula dengki itu, bermula makna dengki itu. Ada takdir kita. Bermula dengki itu, bermula makna dengki itu, Iaitu maknanya, makna dengki itu, mencinta-cinta oleh hati. Takdir kita. Mencinta-cinta oleh hati akan hilang nikmat daripada orang lain. Dengki-dengki ni makna dia, mencinta-cinta oleh hati akan hilang. Mencinta-cinta oleh hati seorang tadi itu akan hilangkan nikmat daripada orang lain. Hati dia ada cinta-cinta, hati dia ada niat
Nah, dulu niat cita-cita nak bagi hilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Nah, ada pada orang yang dia tak suka. Tu sifat dengki. Tu makna dia dengki. Sama ada nikmat itu nikmat dunia, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Sama ada nikmat itu nikmat dunia atau nikmat agama. Itu dia. Apa nikmat dunia? Contohlah Allah Ta'ala memudahkan rezeki dia. Allah Ta'ala akatkan darjat dia. Kerja naik pangkat. Allah Ta'ala bagi mudahkan dalam hidup dia. Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Lepas kerja naik pangkat, boleh buat umur. Lepas buat umur, Allah Ta'ala bagi kereta. Allah Ta'ala bagi segala kemudahan kat dia. Itu dipanggil nikmat dunia. Atau nikmat agama. Mana nikmat agama? Kita boleh dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh istiqamah mai masjid. Duk mari masjid hari-hari, boleh mari mengaji, boleh mari masjid. Ada juga orang tak suka. Ada. Tu. Ada beberapa hari, beberapa hari yang lama juga dah. Tu dia. Mana? Babo Ismail sepanjang. Tu. Masa dia kena apa? Kena uzur, masa dia uzur lah. Masa dia sakit dulu. Tengok. Tapi tu begitu pun ada lagi orang tak suka. Mana? Masa dia sakit dulu Allah Ta'ala bagi ilham kat dia. Masa tengah-tengah dia duduk sakit. Lepas-lepas tengah duduk sakit tu, mari seorang, mari manusia. Mari kata kan, mari jawab salam dengan babuk. Dia tu babuk minta maaf. Minta maaf pun. Ada tu barang sebelah tu. Tu dia. Dia ni ambil. Dia tu minta maaf. Tu dia. Bawa depan minta maaf, tak apa. Kata bapa. Bapa Ismail kata tak apa, saya maafkan. Saya maafkan. Ni kita sifat ni kita payah ni. Tak apa, saya maafkan. Kerana kamu buat, Allah Ta'ala izinkan kamu. Kerjaan kamu Allah Ta'ala izinkan. Kalau Allah Ta'ala tak izin, maka saya tak dapat dah uzur. Allah Ta'ala izinkan kamu. Boleh saya sakit ni. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh jadi. Allah Ta'ala izin. Lepas tu jawab orang tu lah. Dia kata, saya cuba dah. Saya tak boleh cuba. Cuba, tak boleh pergi. Dia kata, masuk kita tak boleh pergi. Itu karamah dia. Allah, ini karamah. Sebab itulah kalau orang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul hati dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala uji dia, dia serah kepada Allah. Nampak? Itu dia. Lepas tu, sini nak pengajaran apa? Nak pengajaran kata bahawasanya walaupun guru sekalipun tu nampak baik sekalipun tu ada lagi orang dengki. Ada lagi orang dengki walau kita buat di atas jalan nikmat Allah Ta'ala bagi nikmat agama pun ada orang ada orang dengki lagi. Tu dia. Sebab itulah kita kena mengelak. Sifat dengki ni sifat bahaya. Kalau kita tak mengelak sifat dengki ni bahaya, kita habis amalan kita. Bukan habis pada habis kita dah habis umur. Itu kita tengok belakang lagi. Ada tu. Nabi dia sebut tu. Jadi habis. Atau kata dia Muslim, dia kata kan? Atau nikmat agama, dengki di atas nikmat agama.
atau cinta-cinta oleh hati seorang akan turun bala di atasnya, di atas orang yang dia dengki. Nak bagi Allah Ta'ala turun bala. Itu sifat dengki belakang. Nak bagi orang turun bala di atas dia. Kalau orang tu kena bala seronok dia. Sebab dia tak suka kawan tu. Kawan tu kena bala, tepuk tangan dia. Itu dia. Ni sifat tak ada belakang ni. Dan iaitu dengan kena takdir sini. Dan iaitu dan hukumnya, hukum bagi dengki itu. Dan iaitu dan hukumnya, hukum bagi dengki itu haramun, haram. Pesan. Kalau sebut kata haram, hukum fiqh kita kan? Ma yu'aqabu ala fi'li. Barang yang beri azab di atas mereka yang melakukan dia. Itu haram. Siapa buat benda tu, azab tu. Itu haram. Siapa melakukan sesuatu yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukumnya, hukum haram, maka Allah Ta'ala bagi azab di atas dia. Itu dia. Sebab tu kita mengelak ni sifat. Tu kalau ada cepat-cepat buang. Sebab sifat ni lah nak bawa kita kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Kata musannif dan hukum, dan iaitu hukumnya, hukum bagi sifat dengki tadi itu haram, lagi dosa besar. Tengok takkid lagi belakang. Kata haram lagi pula dosa besar. Ni orang panggil musannif bawa dengan lafaz yang sharih. Lafaz sharih ni lafaz nyata. Kata haram tu, faham kata haram tu mesti kalau berlaku dapat azab. Faham dah situ haram. Lagi pula bawa lafaz yang sharih pula belakang, lagi dosa besar. Tu dia takkid. Kata dengki ni sangat bahaya. Itu dia, ingat. Hukum dia ni haram, lagi pula dosa besar. Baik kata. Bahkan adalah ia dengki itu satu penyakit yang besar. Penyakit juga ni. Dengki yang ada dalam hati kita, penyakit tu. Kena penyakit tu. Tu dia. Yang kita buat sedap dengan dia tu penyakit tu. Tu sebab tu lah kita kena belajar sifat ni. Kalau penyakit ni nak cari kat lagi berubat hospital tak ada ni. Kita pergi hospital kata, doktor, saya ada penyakit dengki. Saya nak buat mana ni? Doktor kata tak ada. Tak ada ubat. Kalau saya kata sakit jantung, boleh. Boleh doktor bawa alat-alat. Itu dia. Ni kalau kata ada sifat dengki tak ada. Doktor tak boleh nak buat ubat. Mereka ni, kita kena ikut nampak kat doktor. Ulama-ulama ni. Itu dia ajar kita. Ni nak tunjuk sifat dia. Ini sifat dengki ni bahkan adalah ia dengki tadi tu satu penyakit yang besar. Penyakit besar yang dengki. Daripada segala penyakit hati. Penyakit yang ada dalam hati yang paling besar sekali, salah satu daripadanya ialah penyakit dengki, sifat dengki. Allah, payah ni. Itu dia. Mana? Kata bahayanya sifat dengki. Nabi bawa dengan hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda. Nabi kata mana? Nabi kata al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sabda? Artinya dengki itu
Bermula sifat dengki tadi tu. Memakan ia dengki tadi. Memakan akan segala kebajikan. Sifat dengki yang ada dalam hati kita itu, ingat bahawasanya sifat tersebut tadi memakankan segala kebajikan kita. Duk makan segala kebajikan kita. Kita buat baik, kita nampak Allah, kita boleh mari masjid dah. Dan kita boleh semayang fardu dah, kita boleh semayang sunat dah, kita boleh buat amalan sunat dah. Puasa sunat kita jaga, semayang kita jaga, semayang fardu kita jaga, tarawih kita jaga. Semayang malam kita berjaga, semayang duha kita jaga. Semua kita boleh buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kena ingat, ni penyakit besar ni. Kalau kita ada penyakit ni, kata Nabi, ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Penyakit ni akan memakankan ia sifat dengki akan segala kebajikan. Akan segala bajikan dengan makna kata akan segala pahala kebajikan. Habis pahala kebajikan dia makan. Habis dah. Kita duk rasa pahala banyak, dan kita duk rasa banyak dah ibadat kita. Balik-balik akhirat tengok kosong. Kenapa kosong? Sebab kosong tadi tu sebab ada sifat dengki di dalam hati kita. Allahu Akbar. Itu dia pahala kebajikan habis. Lepas tu Nabi misal lagi. Contoh mana? Kama ta'kulun narul hatabah. Nabi kata, seperti memakan udah api akan kayu api. Sifat dengki ni seumpama kayu api makan kayu api. Seumpama api makan kayu api. Api tu makan kayu api, sikit api. Ada setengah ulama dia tafsir gini. Dia kata seumpama apa? Api makan sekam. Sekam. Kita nampak sekam tu elok tak keluar. Asap tu baik asap keluar. Asap keluar kat sekam tadi pun nampak asap, nampak sekam tu elok. Kat luar tu elok, tapi dalam jadi abu. Luar tu nampak elok kuning, tapi dalam tu habis. Jadi debu bi. Kena makan kat api. Itu dia. Sebab itulah Nabi kata seperti memakan putih api akan kayu api. Inilah sifat dengki. Itu dia. Dikehendaki dengan memakan di sini. Itu dia. Dikehendaki makan di sini bukan kata kita kata makan macam makan nasi ke tak. Dikehendaki memakan di sini dengan makna kata membinasakan pahala dia tu habis. Dia dah buat ibadah suku semua. Kalau petani kata buat ibadah suku semua. Semayang, poso. Ibadah semua lakukan, tapi tengok habis pahala. Tu berbinasa habis pahala baik kita. Itu dia. Sebab tu kita kena jauh ni. Kena jauh daripada sifat dengki. Kita tengok dalam kotak bawah tu dia kata hadis ni rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat hadis ni oleh Abu Dawud dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Habis kita. Dan kata musannif lagi, dan sabda ia Nabi, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalau kita sebut la tahasadu, ia masuk sifat tafa'ul.
Nah, kalau ngaji suara. Nah, ya mana kan? Nah, tahasada yatahasadu tahasuda. Nah, kuasa dia. Wa bina'uhu lil musyarakah. Bina dia bagi musyarakah. Nah, itu dia. Dengan makna kata, dengan makna bersekutu. Itu dengan bersekutu. Dengan makna, pasal makna kan? La tahasada. Artinya, nah, jangan berdengki. Jangan berdengki, mendengki kamu. Jangan berdengki, mendengki kamu. Gitu. Nah, sini pasal makna. Dan jangan dengki. Nah, jangan mendengki kamu. Nah, jangan kita mendengki. Kata dengki tadi itu, mendengki setengah kamu. Nah, jangan mendengki kamu setengah kamu. Nah, di sini tunjuk kepada siapa? Nah, tunjuk kamu sini, mukhatab dia kena kepada orang mukmin, kepada kita. Nah, orang beriman ni, itu kena kepada kita. Jangan kamu dengki. Nah, jangan mendengkilah oleh kamu setengah kamu. Nah, jangan kamu dengki setengah kamu. Wahai orang mukmin, kamu kena pada hai orang mukmin. Nah, dan jangan memutus rahim. Nah, jangan kita dengki. Nah, murak dengki makna yang terlepas. Murak dengki yang disebut ni makna terlepas. Nah, makna dia lah, dengki nak bagi hilang nikmat orang, nak bagi hilang nikmat dunia orang, nak bagi hilangkan nikmat akhirat orang. Itu makna begitu dengki. Jangan kita lakukan terhadap sesama kita. Itu dia. Dan kata Musa ni, dan kata Nabi lagi, dan jangan memutuskan rahim. Setengah kamu akan setengah. Jangan kita memutuskan rahim. Jangan kita memutus silaturahim. Silaturahim di antara kita jangan. Sama ada adik-beradik, jangan putus silaturahim. Itu amalan baik tu. Silaturahim itu satu amalan ibadah yang besar. Nabi selalu lakukan ibadah yang. Nabi sentiasa silaturahim. Siapa ada dalam hidup dia amalan ni, amalan silaturahim. Tambah-tambah lagi masa kita patching, kita tak ada, kita ada masa, buatlah silaturahim. Jangan zero. Adik-adik kita ke, siapa yang ada lagi kita berzero. Satu amalan yang baik. Siapa yang hubungkan silaturahim, Allah Ta'ala nak bagi dua perkara. Dua perkara Allah Ta'ala nak bagi amalan orang yang selalu silaturahim sesama dia. Yang pertama, Allah Ta'ala nak bagi orang suka silaturahim ni, Allah Ta'ala memurahkan rezeki di atas dunia. Siapa yang sentiasa melakukan amalan silaturahim, Allah Ta'ala memurahkan rezeki. Cuba tengok. Itu dia, Allah Ta'ala memurahkan rezeki. Yang kedua, siapa sentiasa silaturahim, Allah Ta'ala bagi yang kedua, bagi orang rajin silaturahim, Allah Ta'ala bagi panjangkan umur. Murah rezeki, panjang umur. Siapa nak murah rezeki, panjang umur, buatlah amalan. Amalan silaturahim. Zirah. Itu dia. Orang dulu zirah. Mai kita dan Allah. Tak ada. Itu dia. Sampai ketuk kita pun tak nak masa nak zirah. Kita tengok muda-muda dah ni. Kalau kerja ke Allah tak nak masa langsung. Anak mari juga tengok mata mak ayah tu. Mak ayah ke lagi. Kelik mari balik tengok, mari balik tengok mata tak apa dah. Tak dan. Dah sibuk ni mak. Tu. Tu.
Allah jauhnya. Nah, zaman tu ni. Tu dia dengan sifat silaturahim ni. Nah, sama-sama adik-beradik pun Allah jauh kita. Tu dia kita kena usaha, insya-Allah. Kena usaha. Tu. Dua perkara Allah Ta'ala bagi orang haji silaturahim. Satu, murah rezeki. Dua, panjang ke umur. Itu dia. Itu dia kita faham. Dan kata Nabi lagi, dan jangan kamu marah. Setengah kamu akan setengah. Jangan kamu marah, setengah kamu akan setengah. Nah, di kalangan kita ni, kita jangan ada sifat marah. Itu dia. Nah, jangan ada sifat marah. Sampai bertekak. Nah, jangan. Nampak rasa tak nak elok, kena. Barulah kita boleh hadap menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan kata lagi Nabi, dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah daripada ketika berjumpa. Kalau kita nak jumpa, kita nak sembah hadap muka ke muka. Jangan sembah kalau muka kat ni. Kawan tu nak sembah kita muka kat ni, kita nak sembah muka kat ni. Orang sembah hadap kita hadap kiri. Hadap kiri, hadap kanan. Tak hadap betul dak. Jangan. Nabi tegur. Itu dia. Tengok Nabi, akhlak Nabi mulia sangat. Nak kata sifat marah ni, Nabi buang setak merta. Nabi buang terus. Tengok, kita satu ketika Nabi SAW nak marah. Nak marah siapa? Hindun dengan Wahsy. Hak ni Nabi tak boleh nak lupa. Hindun dengan Wahsy ni salah seorang. Bagi Nabi tak boleh terima, tak boleh tengok muka. Kenapa? Kerana dua orang ni pernah satu ketika di medan, di perang. Ketika perang Uhud, dia bunuhkan pak saudara Nabi, Sayyidina Hamzah. Dia bunuh, dia belah dada. Kalau kita kena tak boleh pergi juga kita. Belah dada pak saudara Nabi. Belah dada, ambil jantung, cicah. Sumak mulut, bubuh dia mulut, ludah nak tangan. Allah. Nabi tahu kelakuan tersebut. Nabi tahu sekian apa yang dibuatkan. Boleh Hindun dan Wahsy. Marah Nabi. Ada juga sifat marah Nabi. Nabi marah. Tak boleh tengok muka. Nabi tak boleh tengok muka. Ada sifat marah. Sebab Nabi ni ada sifat macam kita juga. Sifat marah ada juga. Lepas tu kan, sampai satu ketika lepas daripada Fathul Makkah, ketika Nabi buka Mekah tu, lepas tu mari itu Wahsy takut. Sebab Nabi pernah sebut kata Nabi, apabila Fathul Makkah, Nabi akan menghapuskan segala perkara yang batin di dalam Mekah. Takut Hindu Wahsy. Sampai di Mekah, Nabi boleh buka Mekah, betak Hindu Wahsy. Takut. Lepas tu betul Muhammad hari ni nak bunuh kita dah. Dah buat nampak darah dia belah dada, cicak hati, buah dalam mulut ludah. Allah. Ni bukan sifat manusia. Nabi tak ada ingat tu. Mari hadapan Nabi dulu orang tu, lepas pada Fathul Makkah. Mari. Ya Rasulullah, aku nak memudukkan agama kau. Nak memudukkan agama Islam. Nabi tengok, siapa tu? Nabi tanya siapa nak main tu? Hindun Wahsy. Mari masuk kat Nabi. Lepas tu Hindun Wahsy main duduk depan. Nabi kata, kamu kisah sikit muka pun. Nabi tak ada tengok, ada sifat marah Nabi. Ada tu. Tapi kena. Kalau ikut hukum, bunuh. Kena bunuh balik. Tapi awal ni mari nak masuk Islam. Dengan sebab dia tu dulu tu dia buat sedemikian itu dengan sebab sifat dia jahil dulu. Dia tak tahu agama. Lepas dia nak mundur agama, pergi hadapan Nabi. Lepas ada hadapan Nabi, Nabi kata, "Stop sikit kau, tak boleh tengok."
Tu bawa tak dia tengok tu, turun ayat. Tengok. Turun ayat. Allah Ta'ala turun ayat kepada Nabi. Orang nak terima kebenaran kenapa kamu palingkan. Nabi terus. Apabila turun ayat tu terus Nabi hadap muka ke muka. Ajar mengucap dan nasihat terus. Tu orang marah pasal buat saudara dia, buang hilang gitu ya Nabi. Allah. Tengok. Dengan sebab kebenaran Nabi reda buang sifat marah tadi. Allahu Akbar. Ni sifat yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sebab itulah kita tu sambut. Kita tu banyak nak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat tak ada manusia yang paling mulia selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita boleh buat sambut maulid baru ni dengan besar-besar. Alhamdulillah. Nak menunjukkan, nak menzahirkan kita cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Baik, bagus. Kita buat besar-besaran untuk kita sama-sama bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sebab itulah Nabi kata, dan jangan membelakang setengah kamu akan setengah pada ketika bercakap. Dan kata lagi, dan hendaklah kamu bersaudara. Wa kunu ibadallah. Ikhwana. Dan hendaklah kamu bersaudara, hei sekalian hamba Allah. Kata kalau kita tengok di sini, Nabi kata, dan hendaklah kamu bersaudara, hei sekalian hamba Allah. Bersaudara di sini, bersaudara di dalam hati. Bukan kata kita sebut bersaudara-saudara dengan bibi mulut, bukan. Bersaudara ni kita kena bersaudara dengan hati. Kena hati ke hati. Tu orang panggil saudara. Jangan di bibi mulut, bukan di bibi mulut. Maksud bersaudara di sini di dalam hati, bukan di bibi mulut. Tu dia. Barulah kekal lama. Kalau kita bersaudara dengan bibi mulut, tak jadi. Kena buat sak ya kalau saudara bibi mulut ni. Tu. Sebab itulah Allah Ta'ala larang tegas. Untuk kita ni, kalau cakap tak sama dengan kita yang ada dalam hati ni. Mana Allah Ta'ala larang tegas? Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapakah kamu duk kata, kamu duk puji dia, kamu duk kata baik kat dia, sekadang-kadang dalam hati kamu mala taf'alun, dalam hati kamu tak buat pun. Kamu tak cinta dia pun. Kamu tak kasih dia pun. Kamu duk kata dia baik, dia bagus, dia baik, dia bagus dalam hati. Kok neng. Tu jangan. Kita kata kita sayang, kita sahabat dengan dia, kita saudara dengan dia. Maksudnya dalam hati pun kena saudara juga. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata dengan perkara yang tak sama dalam hati kamu? Jangan. Itu dia. Habis kat tu. Masuk. InsyaAllah masa tak izin, maka kita akan sambung lagi insyaAllah. Dan sabda ia ya Nabi, Nabi kata, dabba ilaikum da'un al-umam qablakum al-hasadu wal-baghdha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita mensudahi dengan pengajian kita, bersalawat insyaAllah.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم